Okey, kita dah sampai ke Bangi Mi Tarik. Ini kita nak review kategori dia A, guys. A. Nampak tu, halal. Halal. Tu, Mi Tarik. Bangi Mi Tarik. Assalamualaikum. Oh. Nampak tu, dia masak panas. Tak nak duduk dalam tu. Takut dia tak bagi. Okay, kita dah sampai. Dalam dia ada sinki yang ada sabun ke? Jangan banyak-banyak lah. Dah makan ni. Dah makan nasi lemak. Kita dah sampai ke Bangi Mi Tarik. Sini sejuk sikit lah, guys. Berjalan jauh. Terpaksa buang air besar dulu semuanya. Punya jauh. Tu ada sate dia. Baik-baik cala visor dia. Jaga visor tu. Mahalnya tu. Roti canai pun ada. Nampak tu. Mana yang saya suka? Ini ya? Bukan, yang kambing tu mana yang? Nak suka yang ni kan? Mi Tarik beef. Saya nak ni. Mi Tarik with cumin lamb. Ni kot yang biasa saya makan. Cumin lamb. Tapi tak nak lah, nak ni lah. Beef. Ini nak beef. Yang selalu nak makan ni kan? You nak apa? Ni lah. Yang selalu nak makan. Ke yang ini? Keliru lah sang. Stir fried with lamb. Okey. Kita nak review Mi Tarik. Tadi kita tunjuk kedai. Inilah yang kita selalu pergi, guys. Mi Tarik berasap. Macam mana? Tengok tu cameraman. Dia nak makan lagi. Nak pegang video satu-satulah. Review dulu. Handphone tak payah rakam. Review betul-betul. Berapa bintang? 4 je? Ini macam mana? Kambing dia? Pak, kita tiba-tiba balik ke kan nanti. Bila-bila nanti kita sedap. Ni? Soft beef. Congkak gigi. Kalau nak diterjemah Melayu, bahasa Melayu, congkak gigi kambing. Sebab kita Madani, kita Melayu. Berasap. Sambal dia pun diaduk dengan baik. Sekejap orang pergi. Free dah tu. Okey. Kita nak makan dulu, guys. Hari ni kita tak bawa tapak. Tak bawa. Panjang nak bawa. Naik motor baik. Kita di Bangi Mi Tarik. Mi Tarik yang dijamin halal. Bukan sekadar mulut tapi dia ada sijil JAKIM. Kita pergi Bukit Bintang dulu. Memanglah chef dia kata
orang Muslim tapi dari segi JAKIM ni, kita dari halal JAKIM tak ada lah. InsyaAllah mungkin halal di Bukit Bintang pun, tapi tak dijamin. So kita nak menikmati dulu. Berjasa bawa. Kita tak makan lagi guys, nampak? Sebagai YouTuber, kita makan kemudian sikit tak apa. Nampak tu? Orang mengidam mi tarik. Berapa kali pergi? Tak dapat? 3 kali ya? Hari ni insyaAllah lah. Lepas ajak lah. Okay? Tersedak balik dia. Mengajuk. 4K macam nak pulang. Kalau tak pulang 4K, aku nak enjoy. Aku nak kawan dengan Remy. Aku nak pergi Krabi. Banyak hiburan katanya. Bye-bye. Kita nak makan pula. Okey, kita dah siap makan. 73. Ahad pun buka ada Okey, slash. Kad boleh lah. Kenapa dia buat tu macam tu? Takut bahaya. Ada show lah kot. Oh, sebab ni peti ni tak ada normal lock ke? Tak boleh buka. Kita takut dah. Padan lah. Okey, terima kasih. Okey, thank you. Tu, air terjun apa? Saya masuk frame pula. Tengah-tengah shot orang tengok air terjun. Saya masuk frame. Okey. Kita dah siap makan mi tarik Kita dah lepaskan hajat camera woman Saya tak ada trademark. Okey, trademark saya. Sekejap. Okey. Ni tengok. Di Bangi Gateway, datanglah ke sini Kalau tak suka mi tarik pun ada macam-macam, ada teppanyaki semua. Cuma parking dia kena di bawah guys. Okey. Jumpa lagi.